Pernahkah anda rasa terperangkap, seolah-olah anda sedang mengulangi hari yang sama, berulang-ulang kali dengan masalah yang sama, kekecewaan yang sama dan impian yang sama yang terasa semakin jauh? Anda berusaha keras, anda cuba mengubah keadaan di luar diri anda, tetapi seolah-olah ada satu skrip yang tidak kelihatan yang memaksa anda melakonkan watak yang sama setiap hari. Bagaimana jika saya katakan skrip itu tidak wujud? Bagaimana jika saya katakan anda bukan seorang pelakon dalam sebuah cerita yang telah ditetapkan, tetapi anda adalah pengarah yang memilih babak seterusnya? Masalahnya bukanlah terletak pada dunia di luar sana. Masalahnya terletak pada pemahaman kita tentang masa dan realiti itu sendiri. Kita diajar untuk melihat masa sebagai satu garisan lurus. Semalam telah berlalu, hari ini sedang berlaku dan esok akan datang. Konsep ini begitu sebati dalam diri kita sehinggakan kita tidak pernah mempersoalkannya. Tetapi inilah kebenaran yang menggoncang asas pemahaman kita, satu kebenaran yang disokong oleh sempadan sains paling hadapan, iaitu fizik kuantum. Masa bukanlah sebatang sungai yang mengalir ke satu arah. Sebaliknya, bayangkan masa sebagai sebuah lautan yang luas, di mana setiap titik di lautan itu adalah satu detik potensi. Setiap kemungkinan, setiap versi kehidupan yang boleh anda bayangkan, sudah pun wujud serentak dalam lautan kuantum ini. Versi anda yang kaya, versi anda yang sihat, versi anda yang bahagia, versi anda yang hidup dalam cinta, semuanya wujud sebagai satu realiti yang berpotensi, menunggu untuk dipilih. Anda tidak bergerak melalui masa, sebaliknya, masa bergerak melalui anda, berdasarkan realiti yang anda pilih pada setiap saat. Jadi jika semua kemungkinan ini sudah wujud, bagaimana anda memilihnya? Jawapannya terletak pada satu konsep yang sering kita dengar tetapi jarang kita fahami sepenuhnya. Frekuensi atau getaran. Semua benda di alam semesta ini, termasuk fikiran dan emosi anda, adalah tenaga yang bergetar pada frekuensi tertentu. Fikiran anda, perasaan anda, kepercayaan anda, semuanya bergabung untuk mencipta satu tanda tangan tenaga yang unik, satu frekuensi peribadi. Frekuensi inilah yang menjadi isyarat anda kepada medan kuantum. Bayangkan anda mempunyai sebuah radio kosmik dengan jutaan stesen. Setiap stesen menyiarkan satu versi realiti yang berbeza. Frekuensi getaran anda lah yang menentukan stesen mana yang anda dengar. Anda tidak mencipta realiti dari kosong. Anda memilihnya dari medan kemungkinan yang tidak terhingga dengan menala frekuensi anda kepada realiti yang anda inginkan. Apabila anda sentiasa bergetar dengan perasaan kekurangan, ketakutan atau keraguan, anda secara tidak sedar sedang menala kepada stesen radio yang menyiarkan lebih banyak situasi yang mengesahkan perasaan tersebut. Anda tidak mencipta nasib malang, anda sedang memilihnya berulang kali melalui frekuensi yang anda pancarkan. Inilah prinsip asasnya, medan kuantum tidak menilai. Ia tidak tahu apa yang baik atau buruk untuk anda. Ia hanya bertindak balas. Ia memadankan realiti luaran anda dengan keadaan dalaman anda. Anda tidak menarik apa yang anda mahu, anda menarik siapa diri anda pada tahap getaran. Persoalannya, mengapa begitu sukar untuk mengubah stesen radio kita? Mengapa kita seolah-olah tersekat pada frekuensi yang sama, mengulangi pengalaman yang tidak diingini walaupun kita bersungguh-sungguh mahukan perubahan? Di sinilah kita perlu memahami peranan fikiran bawah sedar. Pakar neuroscience memberitahu kita bahawa 95% daripada kehidupan seharian kita dikawal bukan oleh fikiran sedar kita yang penuh dengan impian dan harapan, tetapi oleh fikiran bawah sedar kita. Fikiran bawah sedar ini adalah himpunan program, kepercayaan dan tindak balas emosi yang telah direkodkan sejak kita kecil. Ia adalah sistem operasi automatik kita. Setiap kali anda mengalami emosi yang kuat, sama ada positif atau negatif, badan anda menghasilkan bahan kimia yang sepadan
dan otak anda membina laluan saraf yang baru. Apabila anda berulang kali merasa risau tentang wang, badan anda menjadi ketagih secara kimia kepada perasaan risau itu. Identiti anda menjadi seseorang yang sentiasa risau. Jadi walaupun fikiran sedar anda berkata, saya mahu jadi kaya, 95% daripada diri anda, iaitu program bawah sedar anda, secara automatik menyiarkan frekuensi kekurangan kerana itulah keadaan yang paling dikenalinya. Anda sedang menghantar isyarat yang bercanggah kepada medan kuantum. Anda mahukan kelimpahan, tetapi anda bergetar dengan kekurangan. Medan kuantum yang hanya memadankan getaran akan sentiasa memberikan anda realiti yang sepadan dengan getaran dominan anda, iaitu getaran bawah sedar anda. Untuk mengubah realiti anda mesti mengubah program ini. Anda mesti menjadi lebih besar daripada emosi kebiasaan anda. Kunci untuk menggodam sistem ini dan membuat anjakan kuantum yang pantas adalah dengan memahami dan menggunakan kesan pemerhati atau the observer effect daripada fizik kuantum. Eksperimen celah ganda yang terkenal menunjukkan bahawa zarah subatom wujud dalam keadaan gelombang kemungkinan yang tidak terhingga sehinggalah ia diperhatikan. Apabila ada pemerhati, gelombang kemungkinan itu runtuh menjadi satu zarah di satu lokasi yang spesifik. Anda adalah pemerhati bagi realiti anda. Perhatian anda apabila dicas dengan emosi adalah kuasa yang meruntuhkan gelombang kemungkinan menjadi pengalaman sebenar. Di mana anda letakkan perhatian anda, di situlah anda letakkan tenaga anda. Jika perhatian anda sentiasa tertumpu pada luka masa lalu, hutang di bank atau kesihatan yang merosot, anda sedang menggunakan tenaga anda untuk sentiasa memilih semula realiti tersebut dari medan kuantum. Anda menjadikannya nyata berulang kali. Jadi bagaimana untuk beralih? Caranya bukan dengan berfikir secara positif sahaja. Caranya adalah dengan menghayati. Anda perlu merasakan emosi yang sepadan dengan realiti masa depan yang anda inginkan sekarang juga. Jangan tunggu sehingga anda kaya baru rasa berkelimpahan. Rasakan kelimpahan itu sekarang. Jangan tunggu sehingga anda sihat baru rasa bertenaga. Rasakan tenaga itu mengalir dalam badan anda sekarang. Ini bukan berpura-pura. Ini adalah latihan untuk mengubah keadaan biologi dan elektromagnetik anda. Apabila anda menggabungkan niat yang jelas tentang masa depan yang anda mahu dengan emosi yang tinggi seperti kegembiraan, kesyukuran atau cinta, anda sedang mencipta satu medan tenaga yang koheren. Isyarat yang anda hantar ke medan kuantum menjadi sangat jelas dan kuat. Anda tidak lagi meminta dari keadaan kekurangan. Anda memberi isyarat dari keadaan kepenuhan. Anda sedang menjadi versi diri anda yang sudah pun memiliki apa yang anda inginkan, dan medan kuantum tidak mempunyai pilihan lain selain memadankan dunia luaran anda dengan realiti dalaman yang baru ini. Mari kita mendalami konsep ini lebih jauh lagi. Ini bukan sekadar falsafah atau pemikiran positif. Ini adalah sains yang mendalam. Apabila anda berlatih untuk merasakan emosi masa depan anda di saat ini, anda sebenarnya sedang mengubah biologi anda. Bidang epigenetik telah membuktikan bahawa persekitaran dalaman kita, iaitu emosi dan pemikiran kita, boleh mengaktifkan atau menyahaktifkan gen-gen tertentu. Dengan mengubah keadaan emosi anda secara harfiah sedang memberi arahan baru kepada sel-sel anda. Anda sedang membina semula badan anda untuk menjadi badan bagi masa depan yang baru. Badan anda adalah fikiran bawah sedar. Apabila anda berjaya mengajar badan anda secara emosi, bagaimana rasanya masa depan yang anda inginkan, badan anda tidak lagi tahu perbezaan antara realiti sebenar dan imajinasi anda. Pada ketika itu, anda telah memprogramkan semula sistem operasi anda. Anda mula berfikir, merasa dan bertindak sebagai individu dari realiti baru itu. Inilah yang dimaksudkan dengan resonance dalam mekanik kuantum. Apabila dua sistem bergetar pada frekuensi yang sama, tenaga dipindahkan dengan sangat efisien. Apabila getaran dalaman anda,
fikiran dan emosi anda sepenuhnya selaras dengan getaran realiti potensi yang anda inginkan dalam medan kuantum, anda mencipta resonans. Anda menjadi magnet kepada realiti itu. Ia akan datang kepada anda bukan kerana anda mengejarnya, tetapi kerana anda dan ia berada pada frekuensi yang sama. Kebijaksanaan kuno dari pelbagai tradisi spiritual telah mengajarkan prinsip ini selama beribu-ribu tahun, walaupun dalam bahasa yang berbeza. Mereka bercakap tentang iman, kepercayaan dan menjadi satu dengan apa yang anda pinta. Sains moden kini hanya mula mengejar dan memberikan bahasa teknikal kepada apa yang para mistik sudah lama ketahui. Dunia dalaman anda mencipta dunia luaran anda. Anda bukan sekadar jasad yang hidup dalam alam semesta. Anda adalah kesedaran yang menggunakan jasad untuk mengalami satu daripada realiti yang tidak terhingga. Kuasa untuk memilih realiti itu sentiasa berada di tangan anda, atau lebih tepat lagi, di dalam hati dan fikiran anda. Jadi bagaimana anda boleh mengintegrasikan pengetahuan ini ke dalam kehidupan harian anda? Kuncinya adalah konsisten dan niat yang jelas. Ia bermula dengan membuat keputusan. Buat keputusan yang tegas bahawa anda tidak lagi akan membiarkan pemikiran, emosi dan program lama mengawal hidup anda. Mulakan hari anda bukan dengan melihat telefon dan membiarkan dunia luar menentukan perasaan anda, tetapi dengan meluangkan masa beberapa minit untuk berhubung dengan diri anda. Sebelum kaki anda mencecah lantai, tanyalah diri anda, apakah versi terhebat diri saya yang saya mahu jadi hari ini? Bagaimana perasaan versi diri saya itu? Kemudian, luangkan masa untuk benar-benar merasakan emosi itu. Rasakan kesyukuran seolah-olah semua impian anda sudah tercapai. Rasakan kegembiraan, kebebasan, kelimpahan. Lakukan ini sehingga anda merasa perubahan dalam tenaga badan anda. Ini adalah latihan pagi anda. Kemudian, sepanjang hari, tetapkan peringatan untuk memeriksa semula keadaan dalaman anda. Adakah anda kembali kepada program lama? Jika ya, jangan hukum diri anda. Cuma sedar dan dengan lembut bawa kembali perhatian dan perasaan anda kepada keadaan yang anda pilih pada waktu pagi. Setiap kali anda melakukan ini, anda sedang menguatkan laluan saraf yang baru. Anda sedang melatih semula badan dan minda anda. Cuba sekarang, di mana sahaja anda berada. Pejamkan mata anda untuk seketika. Tarik nafas dalam-dalam. Bayangkan satu perkara yang anda benar-benar inginkan. Sekarang, jangan fikir tentang bagaimana ia akan berlaku. Lupakan semua halangan. Fokus hanya pada satu perkara. Bagaimana rasanya jika ia sudah menjadi kenyataan sekarang? Rasakan kegembiraan itu. Biarkan ia memenuhi setiap sel dalam badan anda. Senyum. Rasakan perubahan tenaga itu. Itulah kuasa anda. Itulah bahasa alam semesta. Cabaran terbesar yang akan anda hadapi dalam perjalanan ini ialah jurang antara apabila anda memulakan amalan ini dan apabila anda melihat hasilnya dalam realiti 3D anda. Dunia luaran anda adalah cerminan pemikiran dan perasaan lama anda. Ia mempunyai momentum. Akan ada hari-hari di mana anda akan melihat cermin dan realiti lama masih terpapar di sana. Hutang masih ada, masalah kesihatan masih terasa, hubungan masih tegang. Pada saat inilah 99% orang berputus asa. Mereka berkata, ini tidak berkesan. Deria mereka menipu mereka untuk mempercayai bahawa realiti luaran lebih benar daripada realiti dalaman mereka. Inilah ujiannya. Mampukah anda mengekalkan keadaan perasaan hajat yang tercapai walaupun deria anda memberitahu anda sebaliknya? Mampukah anda jatuh cinta dengan masa depan anda lebih daripada anda terikat dengan masa lalu anda? Keraguan adalah pembunuh getaran. Setiap kali anda merasa ragu, anda sedang menghantar isyarat yang tidak konsisten. Anda menekan pedal minyak dan brek pada masa yang sama. Alam semesta keliru dengan isyarat anda. Kuncinya adalah ketekunan. Anggap ia sebagai satu permainan.
Tugas anda hanyalah untuk mengekalkan keadaan dalaman yang baru. Biarkan medan kuantum menguruskan bagaimana ia akan berlaku. Perkara-perkara yang tidak dijangka akan mula berlaku. Orang yang tepat akan muncul. Peluang akan terbuka. Penyelesaian akan datang dari arah yang tidak anda sangka. Ini bukan magic, ini adalah hukum alam. Anda tidak perlu tahu bagaimana. Anda hanya perlu tahu apa yang anda mahu dan menghayati perasaan sudah memilikinya. Percayalah pada proses yang tidak kelihatan lebih daripada apa yang kelihatan. Itulah lonjakan kuantum yang sebenar. Kita telah melalui satu perjalanan yang mendalam dari memahami ilusi masa linear kepada memilih realiti dari medan kuantum melalui frekuensi kita dan kepada kuasa menghayati untuk memprogram semula minda bawah sedar dan mengubah biologi kita. Sekarang, mari kita satukan semuanya. Anda berdiri di persimpangan yang paling berkuasa dalam hidup anda saat ini. Masa lalu hanyalah memori yang tersimpan dalam litar saraf anda. Masa depan hanyalah potensi yang wujud dalam medan kuantum. Satu-satunya perkara yang benar-benar nyata adalah sekarang. Dan pada saat sekarang ini, anda mempunyai kuasa untuk memilih. Anda boleh memilih untuk terus menjadi produk masa lalu anda, membiarkan kenangan lama menentukan emosi anda, dan dengan itu, memilih semula realiti yang sama esok. Atau, anda boleh membuat pilihan yang berbeza. Anda boleh memutuskan bahawa visi masa depan anda lebih penting daripada memori masa lalu anda. Anda boleh menggunakan saat ini untuk mengubah keadaan dalaman anda, untuk merasakan emosi masa depan anda dan mula menyiarkan tanda tangan elektromagnetik yang baru ke dalam medan. Inilah pembebasan yang sebenar. Anda tidak perlu menunggu sesiapa atau apa-apa di luar sana untuk berubah. Perubahan bermula dari dalam. Anda adalah punca dan realiti anda adalah kesannya. Panggilan untuk bertindak adalah jelas. Rebut kembali perhatian anda. Berhenti memberikannya kepada perkara yang anda tidak mahu. Mula melaburkannya dengan sengaja dalam visi kehidupan yang memberi inspirasi kepada anda. Latih diri anda setiap hari untuk merasakan perasaan hajat yang tercapai sehingga ia menjadi keadaan semula jadi anda. Apabila anda melakukan ini, anda tidak lagi mengejar realiti. Realiti yang akan mengejar anda. Anda bukan sekadar zarah debu yang hanyut di alam semesta. Anda adalah alam semesta itu sendiri yang sedang mengalami dirinya dalam bentuk manusia dengan keupayaan untuk memilih pengalaman yang anda inginkan. Mulakan hari ini, pilih garisan masa anda dan saksikan bagaimana alam semesta menyusun semula dirinya untuk sepadan dengan kehebatan anda.